Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Mei, hari Ahad, jam pukul 5.28 petang. Pakcik tadi dari Glamoury on the way balik ke Putra Heights. So pakcik mengucapkan terima kasih banyak-banyak, khususnya kepada grup CBR 150R Malaysia, yang mana mereka telah memberi sokongan padu kepada pakcik. Dan pakcik mengharapkan kepada admin Langkawi, Brother Along, dan juga tim beliau, termasuk juga kepada saudara Rhino dan beberapa orang lagi yang telah menyokong, memberi sokongan yang padu kepada pakcik. Pakcik mohon agar mereka dapat membantu pakcik menyampaikan petition tersebut kepada grup riders yang lain, dan juga sekiranya ada grup motorsport, tolong sampaikan juga grup motorsport club, iaitu grup kenderaan ringan lah, yang mana petition pakcik ingin memohon kepada pihak berwajib untuk melaksanakan satu undang-undang SOP khusus kepada PHO untuk tidak boleh berada di lebuh raya di waktu-waktu kemuncak. Sebab pada ketika ini memang tidak ada undang-undang khusus kepada PHO, kerana PHO ini bukanlah kenderaan berat. Dia merupakan sebuah kenderaan 4 roda yang bergerak perlahan, khususnya di lebuh raya, yang mana kehadiran PHO itu boleh menyebabkan satu kemalangan maut. Risikonya amat tinggi, boleh berlaku kemalangan maut, yang mana ianya insiden telah berlaku pun ke atas arwah anak pakcik. Biarlah insiden kemalangan arwah anak pakcik itu berlaku dan menjadi satu contoh lah yang menunjukkan kehadiran PHO di waktu-waktu kemuncak ianya berbahaya kepada kita semua sebagai pengguna di lebuh raya. Oleh itu pakcik mohon bantuan anda untuk menyokong petition pakcik yang telah dicetuskan idea oleh kawan arwah namanya Adik Syawal bin Nasaruddin, yang menyediakan petition pakcik secara online yang boleh diakses di seluruh negara. Sebelum ni pakcik buat secara manual, tapi apabila beliau telah pun membuatkan satu petition secara online, menjadi tanggungjawab pakcik lah untuk menggerakkan petition tersebut agar masyarakat luar sana tahu akan adanya usaha pakcik, demi tujuannya supaya kemalangan terhadap PHO tidak berlaku kepada orang lain, khususnya di highway lah. Dan pada masa sama juga pakcik mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada penyokong petition pakcik yang setakat ini sudah ada 1,344 orang yang telah menyokong petition pakcik. Dan pakcik mengharapkan bilangan petition tersebut akan meningkat setiap hari, walaupun tak banyak, walaupun ada 2-3 orang yang menyokong, tetapi ianya meningkat setiap hari. Itu harapan pakcik lah. Oleh itu pakcik menyerulah kepada masyarakat luar sana yang telah pun tahu akan adanya petition yang pakcik usahakan ini, tolong sign petition pakcik dan tolong kongsikan kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang lain, sama ada mereka itu di kalangan pemandu kenderaan ringan maupun riders. Sebab riders ini adalah sebahagian dari pengguna lebuh raya. Untuk pengetahuan ya, contohnya di Kesasawi memang ada laluan motor, tetapi ramai orang yang pakcik ketemui, riders yang menggunakan laluan motor di Kesasawi, memaklumkan kepada pakcik bahawasanya laluan motor di Kesasawi itu berbahaya. Ada yang mengatakan pakcik laluannya sempit, laluannya, jalannya tak cantik,
ada rosak, ada orang tabur paku ataupun pasir, ada orang letak tali tansi dekat kawasan tunnel ataupun terowong. Dan ada lagi yang mengatakan, pakcik, saya taubat takkan guna laluan motor di Kesah Sawit, dan saya nekat untuk menggunakan laluan utama. Statement dari riders. Dan malah ada seorang kenalan pakcik yang pakcik temui di Masjid Putra Height yang mengatakan beliau duduk di kawasan Bukit Jalil dan selalu datang bekerja di Putra Height, dan ia menggunakan laluan motor di Kesah Sawit, dan statement beliau ialah laluan motor di Kesah Sawit itu tidak boleh digunakan 100%. Maknanya laluan motor tu memang dia akan keluar juga ke laluan utama, sebab jalannya tak cantik, ada masalah, berbahaya. Jadi oleh itu pakcik tak salahkan arwah Amir Aizat kerana beliau telah membuat keputusan untuk tidak menggunakan laluan motor di Kesah Sawit. Itu antara sebab kenapa sebahagian daripada 70% riders tidak menggunakan laluan motor di Kesah Sawit. Sekali lagi pakcik menyerulah kepada pengguna-pengguna lebuh raya, khususnya kepada pemandu kenderaan ringan yang membawa kereta, yang membawa van dan sebagainya, untuk menyokong petunjuk pakcik agar beho tidak boleh berada di waktu-waktu puncak, khusus contohnya di waktu awal pagi. Sebab kemalangan yang berlaku itu pada pukul 8.28 pagi hari Rabu 3 Julai 2024, yang mana seperti yang pakcik selalu cakap, backhoe ketika berada di lebuh raya di waktu puncak, ianya bergerak perlahan dengan kelajuan 40 km sejam, dan ianya di sekitar highway ketika itu, kebanyakan pengguna lebuh raya yang memandu kenderaan ringan semua memandu dengan kelajuan yang pantas. Jadi ianya amat berbahayalah apabila kehadiran backhoe yang bergerak perlahan di ketika itu. Kemalangan telah berlaku, dan satu solusi harus dilakukan apabila kita mengetahui akan puncanya. Jadi kita harus mencari solusinya. Jadi dalam kes yang telah berlaku ke atas arwah Amir Aizat dan berkemungkinan boleh berlaku pada orang lain, seharusnya ada undang-undang yang dikuatkuasakan melarang backhoe berada di lebuh raya di waktu-waktu puncak. Bukan hasrat kita untuk menghalang mereka tidak boleh masuk di lebuh raya 24 jam. Mereka boleh masuk, tetapi seharusnya mereka mengikut waktu-waktu yang tertentu, iaitu ketika kenderaan di awal pagi ataupun waktu balik office. Ketika itu kenderaan banyak, jadi kita larang backhoe berada di ketika itu bagi mengelakkan risiko yang boleh berlakunya kemalangan maut dengan backhoe. Itu saja antara perkara yang pakcik nak highlightkan pada petang ni. Mohon dapat bantuan dari anda luar sana, kerana suara pakcik ni adalah kedil. Pihak berwajib takkan pandang suara pakcik ni ataupun cadangan pakcik, melainkan pakcik mendapat seruan sokongan padu daripada rakyat yang prihatin di atas petisyen yang sedang pakcik usahakan. Sekali lagi pakcik menyeru, tolong bantu pakcik, yang mana usaha pakcik ni bukan untuk diri pakcik, sebaliknya untuk kebaikan kita semua sebagai pengguna di lebuh raya di seluruh negara. Itu hasrat pakcik agar kemalangan maut yang telah berlaku kepada Amir Aizat melanggar sebuah backhoe, di belakang backhoe dia langgar, tidak berlaku pada orang lain. Terima kasih.